5-6 bulan kat lah. 5-6 bulan kat tu. Tu dia tu. Duit kerah ni. Duit kerah keluar pada bank. Baru keluar pada bank Tak? Dah. Simpan sikit-sikit lah. Simpan. Oh, kipas ada buah sedap kan. So abang order kat kita Honor 600 Pro 12512 kalau hitam tu bang. Okay bang, sudah mendarat. Ni dia dapat sekali dengan wash lah. Okay bang, kita nak minta izin abang, minta tu unboxing boleh tak? Unboxing yang set. Unboxing set? Wash tak mau ya? Wash tak ya, simpan lah. Ada ni, nak jual ni, nak jual ni. So dapat wash sekali lah. Wash sekali, tapi tak unboxing. Abang kita dia tak mau unboxing, dia nak jual teruk. Okay, untuk Honor 600 Pro ni kalau tanpa order, untuk stock limited edition lah. Ni selagi masih ada, dapat Honor lah. So phone ni yang dinanti-nantikan bang, Honor 600 Pro. Kenapa abang pilih model ni bang? Spek daripada lah. Spek daripada dia bateri pun besar kan? Bateri 7,000. 7,000. Bateri 7,000. Lagi dia punya chipset dah Snapdragon 8 Elite. Snapdragon 8 Elite. Chipset flagship tahun lepas dengan Antutu 3 juta. Performance padu, gaming padu. Oh tu dah design dia ala-ala macam iPhone 13 Pro Max. Uish, ketui tu mirip. Tunjuk kat kamera sikit bang. Belakang. Oh dia mirip lah, cuma kamera ni. Saya pegang sat lihat. Oh premium ni. Pegang dia memang tak rasa macam phone mid range. Tak ni lah bawah kan. Yang ni lah, tapi seketui macam iPhone. Padu lah. Oh kita nak tengok dalaman. Okay, phone dah set up semua bang. Kita belanja bang kamera. Saya nak tengok kamera dah. Dengar kata periskop dia padu bang, zoom dia padu. Boleh kita zoom kat belah lah, pemandangan kat sana. Tu insya-Allah sikit bang. Okay, cuba zoom bang. Berapa kali dapat zoom? Ui ni 10 kali. Ui terang detail Oh sampai nampak daun-daun nampak detail. 38 kali. 38. Dia maksimum berapa? 38.8. Oh 120 Tumpah tengok sendiri zoom dia. Capability dah sampai 120. So 200 megapixel periskop kamera. Memang padu abang kamera dah. Ni kalau abang beli teracun dengan kamera ke macam mana? Dia kamera ke dia punya overall spec? Overall spec bateri besar kan? 7,000. So macam mana abang puas hati kat ni? Puas hati Honor 600 Pro. Mantap design macam iPhone 17 Pro Max So kita settle payment lah boleh. So payment abang nak bayar pakai apa? Cash. Pakai cash. Wih, phone ni pun 3,000 orang ni. Cash ni. Wih, sampul raya. Selamat hari raya. Maaf Zahir batin. Ni abang kumpul berapa lama je? Terbaik. Lama lah. Berapa lama dah agak. Kot lah boleh beri inspirasi pada adik-adik kita yang tengok video ni. Kipas bawa duit cukup sedap. So abang terima kasih kerana buat video dengan kami. Sudi unboxing bersama saya, bersama viewer-viewer kita. So kita boleh tengok sekali lah kan. Phone macam mana. Dalam ada dapat apa? Dalam ada apa? Charger dapat kali. Charger dia berapa watt? 80 watt. Charger 80 watt. So dapat complete bang Casing juga. Casing bagi casing bang. Casing